Hai dan Assalamualaikum semua, saya Cikgu Muhammad Ahnaf. Kamu semua pasti sudah tahu Malaysia merdeka pada tarikh 31 Ogos 1957. Tetapi, adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Jadi, untuk memahami maksud kemerdekaan, jom kita lihat animasi video pendek ini. Seorang pelajar bernama Aiman pulang dari sekolah. Dia ingin singgah di Dewan Komuniti untuk melihat persiapan sambutan Hari Kemerdekaan. Sementara di Dewan Komuniti, Pakcik Khalid dan Pakcik Anwar tengah berbincang berkenaan dengan persiapan bagi menyambut Hari Kemerdekaan peringkat taman. Selang beberapa minit, Pakcik Khalid dan Pakcik Anwar ditatangi oleh Aiman dan Aiman menuju kepada mereka. Wah, rajin betul Pakcik Khalid dan Pakcik Anwar bertungkus lumus menyiapkan persiapan sambutan Hari Kemerdekaan bagi peringkat taman kita ni. Kamu rupanya Aiman. Terkejut pakcik tadi. Ingatkan siapa? Kami berdua tengah sibuk menyiapkan persiapan bagi sambutan Hari Kemerdekaan ni. Bolehkah saya bertanyakan satu soalan? Apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan, Pakcik? Maksud kemerdekaan? Boleh. Makna kemerdekaan ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu secara umum dan juga secara terperinci. Makna kemerdekaan secara umum adalah bebas, manakala dari segi terperinci pula, kemerdekaan berbuah maksud merujuk kepada keadaan atau status bebas daripada penjajahan, penguasaan atau paksaan luar. Ia biasanya digunakan untuk menggambarkan kebebasan sesebuah negara atau bangsa daripada pengaruh atau kawalan negara lain. Yeay, itu rupanya makna kemerdekaan. Terima kasih Pakcik Khalid dan Pakcik Anwar. Kamu faham tak apa yang pakcik terangkan tadi berkenaan dengan makna kemerdekaan, Aiman? Faham Pakcik, terima kasih ya sebab menerangkan berkenaan dengan makna kemerdekaan kepada saya.